Kaya bukan pada gaji besar. Kaya itu bukan diukur melalui pendapatan bulanan, tapi berapa banyak simpanan dan harta yang dimiliki, serta berapa lama seseorang boleh bertahan tanpa sebarang pendapatan. Hari ini, ramai individu berpendapatan tinggi masih terperangkap dalam gaya hidup mewah, komitmen hutang dan simpanan tunai yang mudah bocor. Mereka bekerja keras setiap bulan, tetapi baki di akaun simpanan kekal mendata atau lebih teruk negatif. Di sinilah peranan emas sebagai aset fizikal yang menjadi semakin penting. Emas bukan sekadar simpanan, tetapi penyimpan nilai yang terbukti sejak beribu tahun. Dengan menukarkan sebahagian pendapatan ke dalam bentuk emas, sama ada gold bar, dinar atau akaun simpanan Gap, tuan-puan sedang membina kekayaan sebenar. Ia bukan tentang angka semata-mata, tetapi aset yang terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Gaji besar tanpa simpanan aset hanyalah ilusi kewangan. Tetapi gaji sederhana dengan tabiat menyimpan emas secara konsisten boleh membawa kepada financial freedom yang sebenar. Hana bantu mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh bermula sama ada dengan RM100 atau 1 gram. Tuan boleh rujuk pin video di profil Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.